Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam satu Malaysia. Rakyat Malaysia yang dikasihi, pertama-tamanya marilah kita memanjatkan rasa syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izin dan rahmatnya saya, Timbalan Perdana Menteri dan anggota Jemaah Menteri dapat bersama-sama secara langsung dengan tuan-tuan dan puan-puan sekalian pada pagi ini. Saya ingin memaklumkan kepada rakyat Malaysia bahawa pada pagi ini saya telah pun menghadap Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong dan menyembah warkah kepada Baginda memohon perkenan supaya Parlimen ke-12 dibubarkan pada hari ini Rabu 3 April 2012. Sehubungan dengan itu, selaras dengan peruntukan Perlembagaan Persekutuan, Baginda telah pun memperkenankan bagi Parlimen ke-12 dibubarkan berkuat kuasa hari ini. Sehubungan dengan itu, saya menasihatkan kepada ketua-ketua kerajaan negeri yang berkenaan untuk menghadap ketua-ketua negeri mereka bagi mendapat perkenan pembubaran Dewan Undangan Negeri masing-masing agar pilihan raya umum dapat diselaraskan secara serentak di seluruh negara. Rakyat Malaysia yang dikasihi, hari ini 4 tahun yang lalu, pada tanggal 3 April 2009, saya telah pun mengangkat sumpah untuk memikul amanah serta tanggungjawab sebagai Perdana Menteri Negara Malaysia